Surah yang ke-33 adalah daripada surah Al-Ahzab, golongan yang bersekutu. Tema bagi surah ini antaranya serah kepada Allah, menyerah diri kepada Allah ketika sukar. Walaupun sukar tetapi kita terus menyerah dan mengikut pada perkataan peraturan daripada Allah. Pada surah ini Allah mulakan ya ayuhan nabi ittaqillah wala tuti'il kafirin wal munafiqin innallaha kana aliman hakima. Wahai nabi, bertakwalah kepada Allah, jangan taat kepada orang kafir dan munafik, sesungguhnya Allah amat mengetahui, Allah amat bijaksana. Jadi Allah mulakan dengan seruan kepada nabi untuk apa? Untuk memberikan panduan kepada nabi, sekaligus ia sebagai panduan kepada para pendakwah dan mereka yang mengikut nabi untuk jangan taat kepada orang kafir dan orang munafik, kerana mereka akan cuba untuk mempengaruhi kepimpinan dan juga apa yang kita ingin dakwah dan lakukan. Tetapi yang perlu diikut siapa? Wattabi' ma yuha ilaik mir rabbik, dan ikutlah apa yang diwahyukan Tuhan kepadamu, kerana Allah amat mengetahui secara teliti apa yang kamu lakukan. Antara beberapa isu yang sukar dalam surah ini adalah isu bin bagi ayah angkat yang dinyatakan pada ayat yang kelima, bila Zaid bin Muhammad, ya, anak angkat pada Nabi, ditukarkan kepada Zaid bin Harithah. Itu sebagai salah satu daripada perkara yang mencabar. Lebih daripada itu ialah apa? Jika dinyatakan pada surah ini berkaitan dengan boleh mengahwini kepada isteri kepada anak angkat. Kan, pasal isteri pada anak tidak boleh, tetapi isteri kepada anak angkat dibenarkan untuk dikahwini. Apa lagi isu sukar dalam ayat ini? Pada ayat yang ke-28, 29 dinyatakan tentang pilihan yang Nabi beri kepada isteri-isteri Nabi. Iaitu pada ayat yang ke-28, 29 dinyatakan, katakan pada pasangan kamu, isteri kamu, in kunta turidnal hayatad dunya, jika kamu nakkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka Allah akan minta untuk dipisahkan dengan perpisahan yang cantik, yang baik. Tetapi kalau inginkan kepada Rasul dan Darul Akhirah, maka ganjarannya adalah lebih besar, tetapi perlu sanggup berkorban bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi yang sukar? Hijab, ya, tentang menutup aurat. Apa lagi ketika Ahzab melihat kepada kesulitan, dan juga bagaimana dalam surah ini ayat 72, salah satu perkara yang sukar itu namanya adalah amanah, ya. Ia berat, ditawarkan kepada langit, bumi, kepada gunung, mereka semua tak nak, yang nak bawanya ialah manusia kita. Maka Allah kata kita ini adalah zaluman jahula, kita kena jadi adil, kena cari ilmu agar dapat menunaikan amanah tanggungjawab.